baru tegur sudah pun hilang senator, tuan-tuan. Ada demokrasi ke? Bullshit lah demokrasi. Pura. Lepas tu, tuan-tuan, engkau haji hentam lagi. Dia kata engkau haji jangan cakap banyak, ambil je 50,000. Dia rasuah engkau haji 50,000. Soal khabar semua tulis. Betul tak? Siapa rasuahkan? Kota Menteri Pulau Pinang rasuah engkau haji 50,000. Malulah tuan-tuan sekalian. Bapa rasuah dah tuan-tuan di Pulau Pinang, betul tak? Lepas tu dia kata kita kalau menang di Pulau Pinang tidak ada tol. Satu Malaysia menang tak ada tol. Melaka tak ada tol lah. Boleh run satu Melaka tak ada tol. Kapal sih mana faham dia duduk Pulau Pinang. Datang sama minta duit. Kita tuan-tuan tolong orang miskin. Dia dah jadi parlimen berapa tahun, dapat dirasuah banyak. Orang miskin datang duit sama, bayar dia duit. Tak malu betul. Kesian betul tak? Orang miskin bagi dia duit, dia sapu dia rakyat. Betul tak? Saya balik cerita tol. PKR kata, DAP kata, PAN kata, kalau dia menang, dia tidak akan kenakan tol. Baru-baru ni dia nak buat jalan bawah laut di Pulau Pinang 68 million. Ada tol. Ketawa kena kakak. Cakap jalan dari tol, buat jembatan bawah laut, ada tol. Nanti kita tanya dia mengapa ada tol. Yang ini jalan bawah laut. Dia tipu kita dengan sekalian. Kita kat Melaka buat air terjun 1.7 juta, pakai tender, ambil kereta. Dia kata projek mega. Kita bagi orang miskin kelas F 100,000, tak ada tender. Dia kata rasuah. Dia keluar projek jalan bawah laut 68 million. Mana tender dia? Syarikat dapat projek berapa ringgit dia punya pihak? Berapa ringgit? Berapa harga mega projek? 68 bilion. 68 bilion. Bagi projek ini masuk tak? Masuk. Kaya tak? Kaya tuan-tuan. Dah kaya datang Melaka, orang miskin dia minta derma. Tak malu betul ambil dia orang miskin. Dia kata ambil Putrajaya tak ada tol. Dia terlupa. Dia sekarang buat jalan bawah tanah pakai pembohong betul DAP. Pembohong betul DAP. Rasuah tak? Rasuah besar tuan-tuan. 68 bilion. Projek mega. Kita Melaka buat airport 300 juta lebih. Projek mega. Dia buat projek 68 bilion. Projek kecil. Tengah kita bodoh ke? Dia lah bapa rasuah, betul tak? Kita Kelantan pula. Kelantan. Kita Kelantan pula. Kalau Melaka maju negeriku, negeri badan teologi. Sampai Kelantan pula 23 tahun ni Haji jadi Menteri Besar. Semenjak dia berkawan dengan DAP, dia potong balak dekat Gua Musang. Kesian. Monyet lari, orang hutan lari, ular lari, gajah lari, singa pun lari. Yang datang siapa? DAP Nyekoha. Tak boleh tahan. Selama buat rasuah, tak lama lagi kuliah dia tukar kuliah pada sana. Pulau Melaka mana boleh tukar kuliah. Kita punya ular, kita punya kulit emas. Hidup Kelantan.
Kita punya kulit apa? Original kulit emas. Kulit Pulau Melaka kulit emas. Kena panas bersinar. Jatuh dalam air pun bersinar. Pantas 10 pun bersinar. 24 karat emas kita. Betul tak? Mana boleh kulit kita tukar? Kita kulit emas original 24 karat. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata kulit kita tukar. Kulit dia tukar kerana dia kulit tiruan. Kita kulit original. Hidup Ramadan. Hidup Ramadan. Hidup Ramadan. Jadi tuan-tuan, ini kapal ada ke sini? Ada ke? Ada. Ya. Nak bagi tahu kapal Sing, Pulau Pinang, Pulau Melaka, Pulau Pinang kalah lah. Betul tak? Betul tak? Lawan Bersih pun Pulau Pinang kalah. Bukan Pulau Pinang dia kalah, Kelantan pun, Kedah pun, Selangor pun, landscape pun Pinang kalah. Sungai Bersih pun Pinang kalah. Betul tak? Betul tak? Lawan miskin pun Melaka terendah miskin 0.5%. Satu Melaka terendah. Pinang kalah. Selangor kalah. Kedah kalah. Kelantan lagi kalah. Lawan Kebanggaan Orang Melaka terendah 0.5%. Jabatan Ketua Menteri terbaik. Betul tak?